Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersua lagi kita dalam siri podcast Kementerian Pendidikan Malaysia, Diary Murid, Suara Pendidikan Inspirasi Negara. Pada hari ini kita bersiaran dari studio Bahiyah TV, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah Al-Ustaz Kedah. Dan untuk makluman semua, siri segmen Diary Murid merupakan siri yang kita laksanakan untuk mengetengahkan bakat-bakat dan kehebatan murid-murid kita dari seluruh Malaysia. Setiap murid, setiap kejayaan murid memiliki ceritanya sendiri. Cerita kesusahan, kepayahan, semangat dan disiplin yang tinggi. Dan hari ini kita bawakan seorang lagi suk tubuh tokoh pelajar kita, iaitu Darin Adani binti Muhammad Anas yang merupakan Ketua Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Dan saya difahamkan Darin bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malah mempunyai pencapaian yang hebat dalam co-curriculum dan merupakan tokoh pemimpin yang menjadi idola rakan-rakan di sekolah. Dan insya-Allah berkat daripada usahanya, kita doakan beliau bakal mewarnai lanskap pendidikan dan dengan penuh kejayaan demi pembangunan negara. Jadi selamat datang Darin ke sesi podcast kita, Diary Murid. Darin, cikgu nak tanya dan cikgu sangat yakin penonton di luar sana nak mengenali Darin dengan lebih rapat. Jadi boleh tak Darin ceritakan sedikit latar belakang Darin? Assalamualaikum, nama saya Darin Adani binti Muhammad Anas. Boleh panggil Darin. Saya merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik, berumur 17 tahun pada tahun ini dan calon SPM 2025. Darin juga seorang ketua pengawas daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah bagi tahun 2025. Baiklah Darin. Sepanjang tempoh persekolahan Darin, cikgu difahamkan Darin telah banyak kejayaan dari peringkat antarabangsa sehinggalah peringkat daerah dan begitu juga dengan di sekolah. Jadi boleh tak Darin kongsikan sepanjang tempoh persekolahan Darin, apakah kejayaan yang telah Darin capai? Antara kejayaan yang telah dicapai ialah pada peringkat antarabangsa dan telah menyertai Imagine Cup Junior pada tahun 2024. Selain itu, pada peringkat antarabangsa juga dia telah menyertai Malaysia International Gifted Olympiad dan telah mendapat Silver Award. Di samping itu, Darin sering bergiat aktif di dalam debat bahasa Inggeris atau lebih dikenali sebagai debate. Darin telah mendapat tempat ketiga kebangsaan Tan Sri Datuk Sri Panglima Datuk Abdul Rahman Arsyad Challenge Trophy pada tahun 2023. Masa tu Darin umur dalam Form 3. Wow, masih muda. Ya. Darin telah menyertai debate sejak dari berumur 14 tahun, Form 2 dan telah mewakili Kedah sebanyak 3 kali. Dan kemenangan top 3 itu menjadi salah satu kemenangan yang manis kerana itu adalah pertama kali Kedah mendapat dan memasuki semi-final debate tersebut. Luar biasa. Ya, saya itu Darin telah memasuki juga camp-camp apabila Darin telah mendapat sebagai salah seorang best speaker debate di peringkat kebangsaan dan juga telah mendapat overall best speaker Kedah. Darin telah memasuki pelbagai jenis camp dan juga memasuki pelbagai jenis pertandingan seperti NICSAC dan juga ada dari segi sukan Darin telah menyertai fun run dan ada beberapa pertandingan seperti pembaca bestari lah. Jadi banyak kejayaan yang telah Darin capai dan cikgu sangat yakin ramai nak mengetahui dalam setiap kejayaan itu pasti ada persiapan yang rapi, usaha-usaha yang telah Darin lakukan. Boleh tak Darin kongsikan apakah persediaan Darin sebelum memasuki atau menyertai sesuatu pertandingan? Persediaan Darin sebenarnya untuk pertandingan ia berbeza, depends on pertandingan tersebutlah. Sebagai contohnya debate dan beberapa pertandingan yang seakan dengannya ia memerlukan kajian yang mendalam tentang sesuatu topik tersebut. Kerana debate ia memerlukan pengetahuan yang luas. Jadi research tu memang kena adalah untuk kita punya pertandingan tersebut kan. Selain itu Darin juga kena berlatih dengan konsisten. Apabila Darin kena research pasal sesuatu topik, ia memerlukan masa yang agak lama dan memakan masa dan juga memakan tenaga lah. Jadi apabila kita hendak berlatih ataupun hendak memasuki sesuatu pertandingan, ia memerlukan tenaga yang banyak. Jadi latihan perlulah konsisten supaya taklah burn out sangat kan apabila sesuatu masa terus buat macam-macam kan. So kita sikit. Jadinya
perlukan latihan yang konsisten. Apabila latihan tersebut konsisten, Darin juga perlu menjaga kesihatan mental dan fizikal. Tak dinafikan ia memang akan penat, tak larat, semua ada dengan rasa macam mentally draining. So apabila kita memasuki suatu pertandingan, kita juga perlulah menjaga kesihatan mental dan fizikal. Jadi ia menjadi salah satu aspek yang Darin pentingkan ketika pertandingan juga. Nampaknya Darin sememangnya membuat persiapan yang rapi. Dan kita sedia maklum, untuk mencapai suatu kejayaan, banyak faktor-faktor yang menyumbang kepada kejayaan tersebut. Dari segi aspek diri, mungkin sokongan ibu bapa atau begitu juga dengan faktor di sekolah. Jadi, cikgu nak tanya, boleh tak Darin kongsikan tips kepada penonton berkenaan dengan rahsia kejayaan atau tips kecemerlangan yang telah Darin laksanakan yang diamalkan oleh diri Darin sendiri? Bagi Darin yang pertama sekali dari segi akademik kan, Darin seorang yang sangat suka bertanya. Darin selagi Darin tak faham, Darin akan tanya. Kalau dekat kelas sendiri, kalau cikgu tengah explain konsep ataupun explain tajuk yang baharu, Darin akan tanya cikgu kenapa macam ni, Kalau cikgu tu tak dapat jawapan, Darin akan balik tu akan Darin semi-final tanya sendiri tersebut. Google ataupun AI yang ada kan, kenapa jadi macam ni, macam tu, ataupun ketika melaksanakan sesuatu tugasan dan tak faham ke apakah, Darin akan terus tanya cikgu. Sebab Darin ada mindset yang Darin tak akan balik sekolah selagi Darin tak faham betul-betul apa benda tu. So dia akan keep tanya cikgu-cikgu Darin. So bila Darin rajin bertanya ni, ia sebenarnya meningkatkan lagi pengetahuan dan juga ia menjadi salah satu aspek lah kenapa Darin terus berusaha untuk memperoleh ilmu. Sebab bila kita rajin bertanya, cikgu pun rajin melayan. So dia jadi macam, oh tak apa, kita sama-sama belajar. Selain itu, daripada aspek kerohanian ataupun kita kena jaga hubungan kan. Pertama sekali, jaga hubungan dengan cikgu-cikgu itu menjadi salah satu benda yang paling penting lah untuk diri Darin. Jaga hubungan dari segi percakapan ataupun dari segi cara kita cakap dengan cikgu tu pun sendiri, ataupun dari segi kita berinteraksi dengan cikgu tersebut, ataupun apabila cikgu tersebut mengajar di dalam kelas, ia menjadi salah satu aspek yang penting untuk kita menjaga hati cikgu tersebut. Kerana cikgu adalah yang bagi kita ilmu kan. So bila dalam kelas, Darin try untuk jaga hati cikgu dengan dengar betul-betul, tak main-main. Tertidur tu adalah sejuk saya sebagai seorang guru mendengar tips yang macam ni. Tidur tu mesti ada, cuma kita cuba dan juga tanya soalan yang banyak. Sebenarnya cikgu-cikgu kita ni suka apabila kita tanya soalan, betul tak cikgu? Betul, saya sangat setuju. So Darin akan tanya, so cikgu tersebut seronok lah. Kiranya ada orang yang nak faham. So adab dengan cikgu. Satu lagi Darin perasan, yang murid-murid sekarang ni, lebih-lebih lagi yang lower form, dia orang agak sukar untuk ada adab percakapan dengan guru tersebut. So Darin rasa benda tu salah satu benda yang paling penting lah, menjaga cara percakapan. Kalau boleh sopan santun, jangan naikkan suara dengan cikgu-cikgu. Itu salah satu tips. Dan rahsia yang paling rahsia untuk Darin adalah dari satu lagi aspek, which is aspek jaga hubungan dengan Allah. Yang ni untuk Muslim lah. Yang ni memang rahsia yang dari simpan. Tapi ada je Darin cerita kat kawan-kawan kan. Cuma dah tak rahsia lagi lah sekarang. Penonton di hadapan kita dah berapa ribu kat depan ni mendengar rahsia Darin. Jadi apa yang Darin lakukan untuk menjaga hubungan dengan Allah? Yang ni panjang sikit lah. So pertama sekali, Darin ada habit tiap-tiap hari tahajud. Alright, tahajud akan bangun awal lah dalam 4:30, 4 macam tu untuk tahajud. Tapi kalau Darin bangun dalam 4 memang tak sempat study. Kalau nak study dan tahajud juga, Darin akan bangun dalam 2:30, 3. Tapi walaupun Darin bangun awal, Darin akan pastikan Darin dapat at least 5 jam tidur. Jadi pukul berapa Darin start tidur? Darin start tidur either 9 atau 10. Memang kena tidur dah. Tapi kalau Darin nak extend sikit boleh 11 ke. Tapi 11 akan bangun ke 4 lah. Macam tu. Yalah, untuk sesuaikan dengan jumlah waktu so dia ada jam dia. Sebab kalau tak cukup tidur ngantuk, terlebih tidur pun ngantuk. So dia ada masa yang sesuai dah. Sebab kawan-kawan biologi Darin kan dia pun cerita. Sebenarnya kita ada sleep pattern kita. Betul. So Darin cari sleep pattern Darin lah. Salah satunya Darin solat tahajud hari-hari. Sebenarnya tahajud hari-hari ni dia tolong kita untuk otak kita berfikir pagi-pagi. Sebab darah datang ke kepala kan. Cikgu sangat setuju. And then itu tahajud hari-hari untuk hari biasa. Tapi kalau nak dekat dengan exam tu, Darin lebih suka tambah lagi. Solat hajat ke, solat taubat ke, buat macam-macam. And then setiap hari kalau boleh baca Al-Quran. Pagi-pagi especially baca Al-Waqi'ah ke ataupun Ar-Rahman ke. Surah-surah tu akan membantu untuk study lah. Kalau Darin juga kalau nak dekat dengan exam, cara Darin study, sambil study tu, selalunya Darin suka dengar lagu. Tapi bila nak dekat dengan exam, Darin tukar dengan surah. Bila Darin dengar surah tu, Darin akan pasang selalunya dia suka Ar-Rahman. Pasang Ar-Rahman.
Okey, bila dari study betul-betul lah ni, study Ar-Rahman, nanti time jawab exam tu sebenarnya boleh dengar surah tu. Bila dengar surah tu, auto tangan boleh jawab. Itu dari punya tips lah. Satu lagi juga hubungan dengan Allah ni, sebenarnya kita kena jaga juga. Sebab apa? Dari ada masa yang iman naik, iman turun. Kita mesti ada. Bila iman kita naik, iman kita turun kan. So ada beza tau cikgu, bila iman kita naik dan bila iman kita turun. Sebenarnya bila iman kita naik, memang usaha betul-betul, usaha sama je. Bangun tiap hari memang bangun tahajud. Kita study pun sama je. Cuma apabila iman kita naik, sebenarnya dari perasan untuk darilah ni memang rezeki alhamdulillah. Apabila Darin jawab exam sebenarnya, Darin jawab exam tu, Darin boleh nampak sebiji-sebiji jawapan depan mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah jadi penonton di luar sana kena salin ni tips Darin ni. Ini tips yang mahal ni. Darin boleh nampak macam lagi-lagi sejarah kan. Nampak buku teks. Yang macam betul-betul depan mata tu buku teks, siap boleh selok lagi. Memang nampak sebiji-sebiji jawapan. Dan bila jawab tu, dia macam ilmu tu laju je. Macam sungai kan, sungai mengalir laju. Bukan sungai dah, cikgu rasa terjun dah tu. Dia boleh keluar. Macam benda yang kita dah baca sebelum ni kan, dia memang keluar. Lepas tu kalau soalan yang Darin tak pernah baca, macam soalan contoh fizik ataupun kimia yang macam tak pernah tahu apa konsep aplikasi ni kan. Walaupun Darin tak pernah baca, walaupun Darin tak pernah tahu, Darin boleh fikir. Macam datang ilham tu datang. Yang paling nampak time jawab APMAT lah. Jawab APMAT, baca soalan, benda tak boleh jawab ni. Memang tak boleh jawab. Tapi bila macam zikir-zikir apa semua tu kan, tak apa skip dulu. Bila datang balik, terus boleh jawab. Dia macam soalan tu dia punya susah tu. Kalau dari ambil soalan tu, jawab sekarang, dia tak boleh buat. Dia macam time exam tu macam mana boleh fikir nak jawab macam ni kan. So memang ilham lah datang. Satu lagi tips yang Darin buat, kalau lah soalan kita stuck ke apa ke, tak erti nak jawab ke, baca satu ayat ni which is wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Salah satu ayat yang Darin suka amal dan juga dia membuatkan Darin tenanglah sebelum jawab exam. Satu lagi dan itu bila iman kita tinggi. Kalau iman yang rendah ni, iman rendah ni peratus iman tinggi ni sikit, iman yang rendah ni ramai. Darin pernah jawab exam time iman tinggi dan pernah jawab exam time iman rendah. Apa iman tinggi iman rendah tu macam masa iman tinggi tu, masa iman rendah tu macam kita adalah buat sikit naughty sikit buat perkara. Sebab manusia tak pernah lari dari melakukan dosa. Sebablah milih sikit kan. So ada beza. Sebelum ni kalau jawab exam dia laju kan. Kali ni tahu ada ilmu tu tapi dia stuck. Dia macam ada dinding yang halang. Tak boleh keluar. Tahu nak jawab apa sebab ada soalan yang pernah jawab time trial kot. Pernah buat dah soalan tu tapi tak boleh sampai. Jadi apa yang dari lakukan untuk atasi masalah tu? Sebenarnya tak dapat atasi cikgu. Dia macam memang salah sendirilah kot. Sebelum tu memang ni. So apa dia supaya taubat. Saya taubat. Zikir-zikir macam tu kan. Alhamdulillah dari rasa Darin tak boleh jawab tapi keputusan alhamdulillah okey. Cuma keputusan trial dengan keputusan exam time iman tinggi tu lebih kurang je. Cuma time jawab tu rasa lain. Ya, dan sebagai tips antara tips dia bila kita banyak berdosa, lakukanlah sebelum tidur wajib semayang taubat dulu. Betul. Itu adalah tips yang Darin kongsikan apa yang Darin buat. Macam mana pula dengan didikan ibu bapa Darin di rumah? Sebenarnya ibu bapa Darin dia macam lain sikit pada ibu bapa orang lain. Ya, itu yang kita nak tahu. Ramai ibu bapa nak tahu apa perbezaan antara didikan ibu bapa biasa dan ibu bapa yang luar biasa. Okey, boleh tak Darin kongsi apa yang dilaksanakan di rumah Darin? Mungkin sebab macam ni kot, daripada kecil ibu bapa Darin dia agak sibuk bekerja. So jadinya secara tidak langsung dia orang terpaksa letak Darin dekat rumah nenek, rumah matuk. So apabila Darin duduk rumah matuk ni, tak banyak sangatlah dengan depa tapi still lah hari-hari jumpa kan. Depa sekarang depa lebih kepada macam sebenarnya ibu bapa kawan-kawan kan macam tak study, result apa? Kenapa macam ni? Kenapa tak study sekarang macam tu kan. Ibu bapa Darin dari perasan pada kecil sampai besar 2 kali je dia tanya result. Hujung form 4 trial hari tu. Jadi apa yang dia buat yang memberi semangat kepada Darin tu? Sebenarnya cikgu, Darin pelik tu sebenarnya. Kenapa tak tanya result kan? Tak bangga ke? Tak tahu ke kan? Tak mau ambil tahu ke? Dia tanya Papa, kenapa Papa tak tanya pun result Darin kan? Papa tak nak tahu ke? Papa kata, Papa tak kisah jadi apa pun nak jadilah. Jadi manusia. Papa tak tengok result, Papa tengok perangai. Papa kata macam tu. Jadi matlamat mak ayah ni yang penting adalah untuk menjadi manusia yang baik. Jadi kamu tak stres lah. Saya tak stres. Macam tapi bila dia orang tak buat macam tu, Darin dengan adik Darin yang setahun muda tu kan, Darin macam tak cukup lagi ke saya buat? Macam tu, tak cukup lagi ke aku buat ni kan? So secara tidak langsung kami push kami sendiri. Sebab kami nak banggakan kan. Dan kami hanya setahun beza. So ada competitiveness tu.
antara adik-beradik. Bersaing gila-gila cikgu. Macam contohlah, result dia subjek ni kan. Hari tu dia 98. Saya naik 99. Dia naik 100. Dia macam tu. Jadi selain daripada mak ayah Darin sentiasa ingatkan untuk menjadi orang yang baik, cikgu yakin bila kita pesan kita nak menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Jadi apa lagi yang ibu bapa Darin laksanakan yang Darin rasa macam sedikit berbeza daripada parents yang lain? Rasa satu lagi, ni bukannya mereka buat tapi mereka terpaksa melakukannya, tapi ia mendidik Darin menjadi orang yang sekarang ni. Sepertinya bila Darin duduk rumah nenek Darin belajar berdikari. Darin belajar cara-cara untuk menguruskan diri sendiri. Empathy, simpati, semua itu dah develop time Darin duduk dengan nenek Darin. Selain itu, bila kita duduk dengan orang tua-tua ni cikgu, mesti ramai orang yang melawat kan, orang yang datang kan. So secara tidak langsung dia mengajar Darin cara-cara untuk bercakap dengan orang tua-tua. Cara-cara ada adab apa semua tu. Selain itu, ibu bapa Darin, dia orang jenis tak marah kalau tak study, tapi marah kalau perangai teruk. Kalau melawan cakap apa semua tu mesti kena marah. Maksudnya lebih memberi penekanan kepada adab. Adab. Jadi saya sangat yakin seperti mana dengan konsep Kementerian Pendidikan sendiri untuk menjadi anak yang baik lagi cerdik. Jadi kena jadi anak yang baik dulu. Jadi kecerdikan tu insya-Allah akan hadir. Dan bagaimana pula dengan environment atau sumbangan sekolah yang dapat membantu kejayaan Darin? Darin jenis percaya adab sebelum ilmu. Jadi cikgu-cikgu pun Darin memang baik dengan cikgu-cikgu. Secara tidak langsung, kan Darin selalu keluar pertandingan kan, Darin keluar daripada sekolah, banyak tak hadir kelas, ketinggalan. Kadang-kadang Darin try untuk belajar sendiri, try untuk cari resources sendiri apa semua. Tapi kita memang tak boleh ganti cikgu. Memang perlukan cikgu juga. Kadang-kadang Darin duk tanya cikgu macam-macam, cikgu macam ni boleh tak? Macam ni boleh tak? So persekitaran cikgu-cikgu yang selalu membantu tu meningkatkan lagi Darin punya semangat untuk belajar. Darin memang selalu tanya cikgu yang macam, cikgu, petang ni cikgu free tak? Boleh tak kita cikgu ajar Darin? Cikgu tu sanggup extend kelas sampai 5.30 lebih, nak ajar seorang je. Persekitaran sekolah yang macam gitu, yang sangat membantu murid-murid yang macam bukannya untuk Darin seorang, tapi banyak lagi cikgu-cikgu yang hanya meluangkan masa mereka untuk budak-budak yang ketinggalan ni, yang memang betul-betul nak belajar tapi dia orang tak ada masa. Cikgu-cikgu sendiri yang pergi ajar. Oh macam ni, buat macam ni, ajar macam ni, stay sampai 5.30 sampai pukul 6 untuk ajar budak-budak. Dan ada cikgu yang sanggup buat kelas sampai malam kan? Ya, ada malam. Tiap-tiap hari kelas petang. Lepas tu Jumaat Sabtu kelas, pagi, petang, siang, malam. Memang salute lah dengan efek cikgu-cikgu ni. So persekitaran yang macam tu yang Darin suka. Satu lagi persekitaran yang kawan-kawan. Kawan-kawan sangatlah baik. Kawan-kawan sangat membantu, dia orang tolong. Sebab tu pentingnya kita cari kawan yang betul lah, kawan yang baik. Sebab bila kita jumpa kawan-kawan betul, kawan-kawan yang rajin, kita pun akan terikut rajin. Dia macam bukannya nak pergi sangat rajin, dia cuma rasa tercabar tau. Ya, kita berada dalam persekitaran. Yang kompetitif. Macam, dia study, aku tak study kan. So macam memang rasa nak study juga. Sekolah sendiri pun pihak sekolah yang berikan support bila Darin nak masuk pertandingan, galakkan Darin masuk pertandingan. Selain itu persekitaran sekolah yang bersih dan selesa. Lagi-lagi yang makcik cleaner. Darin sayang makcik cleaner. Dia orang baik sangat. Jumpa Darin tanya makan ke tak. So bagusnya makcik cleaner pun memberi sumbangan, bukan saja cikgu. Dia sudah kawan makcik cleaner. Dan saya sangat yakin makcik kantin pun memberi sumbangan. Dia orang bersihkan persekitaran sekolah. So sekolah selesa, sekolah bersih. Sekolah gembira. Ya, seronok datang sekolah. Rasa excited datang sekolah. Itulah sumbangan. Dan Darin telah menceritakan panjang lebar berkenaan dengan tips yang telah dilaksanakan, didikan ibu bapa dan sebagainya. Dan cikgu difahamkan, cikgu dah ucapkan tahniah dalam peperiksaan percubaan yang lepas, Darin telah pun mendapat 8A, cuma nilai 1 saja. Cikgu doakan Darin akan mendapat straight A dalam peperiksaan SPM nanti. So dalam kesibukan Darin dalam aktiviti co-curricular, memberi sumbangan pada sekolah, Darin telah membuktikan bahawa Darin juga dapat mencapai kejayaan yang cemerlang dalam akademik. Jadi soalannya, bagaimana Darin dapat seimbangkan antara pencapaian dalam akademik dan juga co-curriculum? Sejujurnya cikgu, menyeimbangkan benda tu agak sukar bagi saya. Pertama kali yang saya perlu seimbangkan antara co-curriculum dan akademik, sebab tu saya kecil lagi, masa saya form 2 lagi, saya perlu seimbangkan. Jadi ia bukannya perkara yang terus tahu. Dia perlu belajar sedikit demi sedikit. Tahap demi tahap. So macam mana saya dapat seimbangkan itu, salah satunya adalah sokongan daripada kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan banyak membantu dari segi kerja sekolah, bagi tahu apa kena buat. Kawan-kawan bagi sokongan moral lah, kita luah kat kawan-kawan kan. Itu
salah satu. Satunya lagi, saya lebih mementingkan yang lebih kena pentingkan yang utama. Bila kita banyak sangat benda nak buat ni, kadang-kadang rasa macam tak boleh nak buat apa sebab banyak sangat. So apa yang Darin buat, okey tak apa. Esok nak apa dulu? Esok apa yang kena buat dulu? Jadi Darin buat checklist. Checklist. Okey, sini kena buat dulu. So mementingkan dulu apa yang sepatutnya kena buat dulu. Ya. Kadang-kadang memang tak sempat pun nak buat semua sebenarnya. Sejujurnya lah. Tapi bila kita mementingkan yang ada dulu, insya-Allah boleh. Sikit demi sikit. Selain itu, satu lagi masa Darin perasan kalau baru masuk form ataupun baru masuk form 4 kan, pentingnya kita kuasai dulu konsep-konsep form 4 ni, kerana bila Darin masuk form 4, subjek baru, tiba-tiba ada fizik, ada chemistry, ada admat, dia macam, banyaknya. So, Darin perasan yang Darin masa form 4 memang betul-betul study macam kawan-kawan dia macam, hang study benda ni macam tu kan. So, bila Darin study dah form 4, naik form 5, kawan-kawan Darin baru dia start nak gelabah, baru nak study konsep balik, nak study basic balik. Tapi dia macam, relax lah. Sebab dia dah faham. Sebab tu pentingnya walaupun kesibukan form 4, sebab Darin lagi sibuk form 4 pada form 5. So apabila form 4 tu sibuk, Darin dapat curi-curi masa. Curi-curi masa untuk study juga. Apa-apa pun kena study juga. Sebagai guru pusat sumber, saya cikgu sering melihat Darin sentiasa berada di pusat sumber, dan cikgu yakin pusat sumber juga memainkan peranan dalam memberi sumbangan kepada pencapaian Darin. Jadi sejauh mana pada pandangan Darin, pusat sumber itu sangat membantu Darin? Bagi saya bantulah cikgu, sebab saya dah kata tadi kalau pertandingan saya memerlukan kajian yang mendalam kan. So pusat sumber ni menjadi salah satu tempat untuk saya meluangkan masa untuk buat research ataupun cari-cari bahan. Kerana dekat pusat sumber ni ada macam-macam bahan, daripada bahan rujukan kepada novel-novel, dan juga ada bahan-bahan sastera, dan suka baca bahan-bahan sastera. So daripada segi itu, daripada pertandingan pun banyak training yang berlaku di pusat sumber sekolah, dan juga ada pusat sumber kan ada studio dan juga persekitaran yang kondusif. So, jadi menjadi salah satu pilihan kepada cikgu-cikgu untuk pakai untuk buat video pertandingan. Kadang-kadang tu kalau bukan untuk pertandingan, dan juga menggunakan pusat sumber untuk study. Jadi banyak meluangkan masa untuk study, untuk untuk membuat rujukan ataupun buat apa-apa latihan yang Darin belum siapkan, kerana pusat sumber sejuk, ada aircon. Itu juga salah satu sebab. Ya, sejuk. Lepas tu kerusi-kerusi pun semua selesa dengan lampu pencahayaan yang baik. So Darin suka meluangkan masa dekat pusat sumber. Satu lagi, Wi-Fi pusat sumber. Laju. Di tempat lain Wi-Fi kurang kan, di pusat sumber laju. So kalau untuk training debate ke apa, seronok dekat pusat sumber. So menjadi salah satu sumbangan lah kepada pencapaian Darin. Okey, alhamdulillah. Kita telah pun berkongsi agak panjang lebar berkenaan dengan pencapaian Darin. Dan untuk mencapai kejayaan itu tentunya ada orang ataupun pendorong yang menjadi sumber inspirasi Darin untuk mencapai kejayaan. Jadi cikgu nak tanya, siapakah yang dapat memberi ataupun insan yang memberi inspirasi kepada Darin, dan apakah harapan Darin untuk masa hadapan ini? Pada pendapat Darin sebenarnya tak ada seorang spesifik yang menjadi sumber inspirasi. Darin lebih kepada belajar daripada orang sekeliling. Daripada orang sekeliling, Darin akan observe dia punya percakapan ataupun dia punya personality. Darin jenis akan tengok seorang-seorang dan Darin akan tiru kelebihan seseorang itu. Sebagai contohnya macam kawan Darin yang seorang ni sangat rajin, belajar rajin, apa semua rajin. So Darin akan nak rajin macam dia lah. So kawan Darin yang sebelah ni pula, sangat sopan satu, cakap lemah lembut, tak pernah naik suara, marah pun diam je. Nak jadi sabar macam dia lah. Macam tu. So sebab kita sebagai manusia ni, kita ada kelebihan, ada kekurangan. So Darin tak boleh pilih seorang. Darin jenis akan ambil kelebihan dan kekuatan setiap seorang, macam dari adapt. Dia akan ambil. Kebanyakan yang orang Darin ambil tu adalah kawan-kawan Darin sendiri. Kawan-kawan Darin, dia orang jenis rajin. Rajin yang macam, rajin. Jadi, so Darin tak cukup rajin? Rajin lagi. Dia orang rajin lagi. Rajin yang macam, hang buat dah, hang set dah. Okay. So Darin macam, nak tirulah, nak rajin macam dia lah. Macam tu. So menjadi salah satu sumber inspirasi juga dekat Darin. Jadi macam Darin melihat seseorang tu yang di sekitar tu sebagai sumber inspirasi Darin untuk menjadi yang lebih baik. Jadi bagaimana pula harapan Darin untuk pada masa hadapan? Sebagai penutup kata, Darin ada harapan untuk masa hadapan. Darin mengharap Darin sendirilah dapat mencapai cita-cita Darin dan juga dapat membanggakan ibu bapa Darin. Selain itu, Darin juga ingin Darin nak try masuk volunteer. Darin nak try menolong orang dari cara macam gitu. So selepas SPM mungkin Darin akan cubalah untuk menolong orang lain. Tapi Darin belum kongsikan lagi sebenarnya apakah cita-cita Darin tu?
Cita-cita Darin sebenarnya banyak bidang. Ada bidang sains, ada bidang sastera. Tapi dari segi cita-cita bidang sastera, Darin teringin nak jadi pegawai tadbir diplomatik. Kalau dari bidang sains pula? Sains pula, Darin sebenarnya nak jadi saintis sebenarnya, saintis fizik. Bolehlah dikombainkan kedua-duanya. Dan sebelum kita melabuhkan tirai, sebagai penutup bicara, mungkin Darin ada pesanan untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, penonton-penonton di seluruh Malaysia? Pesanan yang Darin ada ialah pertama sekali, kalau berminat tentang sesuatu tu, cuba. Walaupun rasa macam tak layak ke apa ke, just cuba. Kerana kita tak tahu selagi kita tak cuba. Lagi baik kita menyesal selepas mencuba daripada menyesal tak mencuba langsung, kan cikgu. So saya memang galakkan semua orang kalau berminat tentang pertandingan ataupun nak masuk apa-apa ke, cuba. Lagi-lagi yang lower form. Form 1, Form 2, Form 3. Sebab cikgu-cikgu sekolah, mereka akan cari lower form ni untuk bakat-bakat baharu. Jadi daripada Form 1 sampai Form 3 ni, time tu lah untuk tonjolkan diri, untuk try masuk macam-macam. Dan dari Form 2 dulu pun, bukannya peluang itu datang sendiri. Dari sendiri pergi tanya cikgu, boleh tak nak masuk ni, boleh tak masuk ni. Apabila saya sendiri bertanya, apabila kita yang bertanya, cikgu tu akan kenal. Oh, dia ni boleh, dia ni boleh. So pada masa hadapan, pertandingan-pertandingan seterusnya, dia pun akan cari sendiri kita. Boleh tak nak masuk pertandingan? Boleh tak masuk ini? So, pesanan Darin, just cuba. Walaupun rasa, kawan saya lagi pandai. Kenapa saya nak kena try? Tak apa, suruh kawan saya lah. Walaupun kawan awak lagi pandai, mungkin kawan awak tak nak cuba. Tapi awak nak cuba. So, ada kelebihan untuk awak. Selain itu, satu lagi, kita jangan lupa untuk beradab dengan cikgu. Yang ini benda paling penting. Adab sebelum ilmu. Benda paling penting. Beradab dulu dengan cikgu. Sebab cikgu lah yang pemacu kejayaan kita sebenarnya. Beradab dengan cikgu, cakap sopan santun, jangan melawan cakap cikgu, buat kerja rumah. Itu adalah salah satu tips-tips Darin lah yang tadi selalu jaga. Dan last sekali, kena pentingkan study dan belajar. Kena pentingkan belajar. Kerana dari perasaan sekarang ni, ada juga kawan-kawan Darin yang sebenarnya mereka lalai lagi. Walaupun SPM lagi sebulan sahaja, mereka masih lalai. Dia macam keluar dengan kawan-kawan, apa semua tu masih tak fikir lagi study ni. Tapi dan nak cakap, prioritize your study. Study dulu before anything. Apa-apa pun pentingkan study. Sebab mungkin bukan semua benda bermula dengan SPM. Tapi sebenarnya SPM ni, dia akan pemulaan kepada kita. Kerana segalanya, SPM ni bukan segalanya. Tapi segalanya bermula dengan SPM. Saya selalu menggunakan kata itu. Baiklah. Sebenarnya perkongsian yang panjang lebar ni banyak inspirasi, banyak tips yang kita dapat, dan cikgu yakin kalau Darin tulis buku, tulis kongsi tips, ramai lagi murid-murid dan sahabat-sahabat di luar sana nak beli tips yang dikongsi oleh Darin. Dan saya selaku cikgu rasa sejuk di hati sebab menjadikan cikgu itu sebagai satu keutamaan. Dan benarlah seperti mana yang telah kita laksanakan di Kementerian Pendidikan Malaysia, bahawa untuk menjadi seorang anak yang baik, adab itu dulu, barulah ilmu. Kerana itulah yang perlu dilaksanakan dari segi pembentukan sasar untuk melahirkan murid yang cemerlang. Alhamdulillah, kita telah pun mendengar perkongsian yang sangat bermakna dari Darin Adani berkenaan dengan pengalamannya bagaimana untuk menjadi cemerlang dalam pelbagai bidang sepanjang tempoh persekolahan. Sesungguhnya kejayaan yang kita peroleh tidak datang bergolek, tetapi memerlukan kerja keras, usaha, kegigihan dan paling penting disiplin serta perancangan yang sistematik. Semoga kisah Darin ini mampu menjadi inspirasi bagi melahirkan lebih ramai murid di luar sana, mungkin sama hebat dengan Darin atau mungkin lebih hebat demi untuk mencapai impian masing-masing. Saya, Dr. Zurida Hanim binti Muhammad Ahir, mewakili kru dari Negeri Kedah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton kerana terus kekal setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Jumpa lagi dalam episod Diary Murid yang seterusnya. Sesungguhnya, Diary Murid, suara pendidikan, inspirasi negara.